Dalam video yang lepas, kita dah siap setupkan kita punya search tracker untuk track every progress kita dalam melengkapkan systematic review ni. Database searches pun dah siap, deduplication sudah dibuat, dan kalau tengok di tab page progress dashboard kat sini, total records 2705. After going through deduplication, dia kurang ke 1400. Tapi boleh tengok di Prisma Flow ni, screening masih lagi kosong, eligibility kosong, included masih lagi kosong, semua bahagian ni masih kosong lagi. So bila tengok nombor-nombor ni, part ni yang ramai researcher akan takut. 1400 record, setiap satu nak kena baca title, baca abstract dan nak kena decide include ke exclude. Kalau buat sendiri, satu study record ambil 5 ke 10 minit. Kita kali 1400, berapa jam tu? Berapa lama nak kena siap kan? Itulah sebab systematic review ni boleh ambil masa hingga berbulan-bulan, sebab screening ni akan makan banyak masa kita. Tapi sekarang kita dah ada AI yang boleh bantu buat heavy lifting untuk kita ni. Bukan replace judgement kita, tapi hanya mempercepatkan proses ni daripada berminggu-minggu kepada dalam beberapa jam sahaja. Sekarang kita akan ke srxai.online. Sekarang kita akan sambung di step 4.1 screening. Boleh lihat di sini, untuk fasa screening kita akan melalui dua langkah penting. Pertama, title abstract screening dahulu. Lepas tu full text screening. Dua-dua menggunakan tool yang sama, which is srscreener.online. Dan boleh lihat di bawah tu, step 4.2 forward backward search menggunakan citation chaser. Bahagian ni kita akan cover kemudian. Sekarang kita akan fokus hanya pada title abstract screening. First layer screening kita, daripada 1400 records, kita nak identify mana yang ada potensi, mana yang relevan dan mana yang jelas di luar skop kita. Tapi sebelum kita mula fasa screening ni, ada satu langkah preparation yang penting. Specifically, kita kena check adakah semua study records mempunyai abstract diorang. Sebab kalau detail abstract kosong, screening decision akan jadi kurang reliable. Okay, sekarang buka EndNote, kemudian klik di Create New Library untuk kita buat library khas untuk project systematic review kita ni. Namakan dia based on project SR yang kita buat. Savekan project dalam folder yang sama. Okay, ini dia library EndNote yang baru, semuanya masih kosong. Sekarang kita akan import deduplicated records kita tadi. Ingat file RAS deduplicate yang kita dapat daripada TerraTools? File yang kita dah combine dari semua database dan remove duplicates dia. Okay, 1400 reference imported. Betul? Quick check, tally dengan nombor deduplication kita tadi. Sekarang kita akan buat satu step penting untuk kita mula screening phase kita ni, which is kita nak cari study records yang tak ada abstract dan update semua record tu. Sebab AI screening ni dia rely on title dan abstract. Kalau abstract kosong, decision dalam proses screening akan jadi kurang tepat. Sekarang boleh pergi ke advanced search, tukarkan field pertama kepada abstract. Kemudian setkan first condition dia abstract is, kemudian biarkan field dia kosong, and then click search. Ok, ada 81 records identify as tiada abstract. Daripada 1400, 81 tu roughly dalam 6% dari total records. Tak banyak, tapi significant enough untuk kita handle. Ok, sekarang kita save search ni dalam smart group dan labelkan as no abstract. Total ada 81 records. Sekarang macam mana kita nak fix record yang tak ada abstract ni? Ada dua approach yang kita boleh buat. Approach yang pertama, kita akan select semua records yang tak ada abstract, kemudian right click find reference updates.
EndNote akan cuba cari dan update selected records tu dari online database. Tadi 81, sekarang tinggal 72. Meaning 9 records berjaya diupdate beserta abstracts. Okey, save lagi sebagai smart group baru berlabel no abstract update. 72 records yang masih tak ada abstract walaupun kita dah cuba update. Untuk 72 records ni, kita perlu manually cari abstract dan masukkan satu persatu. Ini juga merupakan approach kedua bagi mendapatkan abstract bagi record-record tadi. Recommendation saya, kalau records tu nampak potentially relevant berdasarkan title, usahakan cari abstract dia. Kalau title dia jelas di luar skop, biarkan. AI akan exclude dia berdasarkan title dia nanti. Yang penting kita dah tahu berapa banyak yang affected dan kita dah siap-siap buat due diligence. Sekarang balik ke srxai.online. Di section title abstract screening boleh lihat workflow dia. Jelas, kita perlu provide dua dokumen, full protocol document dan deduplicated RIS file. Dua-dua kita dah ada dan apa yang kita akan dapat? Screen results dalam table format, ready untuk paste terus ke search tracker kita. Ada 3 step. Pertama, upload full protocol ke AI chatbot. Kedua, paste prompt untuk generate customized screening prompt. And lastly, buka new chat and then upload RIS file terus run screening. Perhatikan step 1 dan 2 dalam satu chat. Step 3 dalam chat yang baru. Ini penting dan jangan bercampur Okey, klik srscreener.online. Ini dia first page kita, setup. Boleh lihat di getting started section ni, as mentioned tadi, this is the summary of it. Continue to step 2, quick screen. Ini prompt yang akan generate customized screening prompt untuk study kita dengan lebih spesifik. Perhatikan warna kuning tu, itulah sebab kita buat langkah tadi dekat EndNote. Kita dah tahu 72 records yang tak ada abstract. Kita dah handle. Klik copy. Sekarang buka AI chatbot. Klik new chat. Pastikan thinking model. Upload dokumen full protocol study kita. Drag and drop je. Lepas tu paste prompt yang kita copy tadi. Klik run. AI akan baca protokol kita, extract kriteria dan pico elements dan generate screening prompt yang customize.
Dah siap. Boleh nampak output dia. Sekarang download file screening prompt tu. Buka file dia, right click, pilih text edit untuk yang menggunakan Mac atau Notepad kalau di Windows. Select all content, klik copy. Ini screening prompt yang customize ikut protokol study kita. Semua berdasarkan dokumen protokol yang kita upload tadi. Simpan file ni dalam project folder. Kita akan guna dalam step yang seterusnya. Sekarang, ini ialah critical step. Buka AI chatbot baru dengan thinking model. Pastikan new chat, bukan chat yang sama tadi. Paste screening prompt yang kita generate dan copy tadi. Lepas tu, upload file RIS deduplicated kita yang ada 1400 records tadi. Klik run. Nampak hasilnya, total records screen 1400, betul? Tally, decision include high 256, include low 384, exclude 760. Apa beza include high dan include low ni? Include high bermakna AI sangat confident record ni relevan. Include low bermakna dia potentially relevant tapi kurang pasti. Dua-dua masih considered sebagai include untuk next stage ni. Nanti kita akan review both. Exclusion codes dengan lebih spesifik, setiap exclusion ada reason code dia. Transparent, auditable. Kalau reviewer tanya kenapa kita exclude paper ni, kita dah ada jawapan dia. Okay, boleh download the CSV file. File screening output dah download. Simpan dalam project folder kita. Buka dalam Excel. Nampak semua data sudah tersusun. Record ID dengan DOI link, title, first author, year, screener 1 decision, exclude code, exclude reason. Sekarang ada satu benda kita kena buat. Row pertama header ni, kita perlu delete header row ni sebelum paste ke search tracker. Sebab tracker dah ada header dia sendiri. Scroll sampai bawah. Row 1400. Betul? Select all data dari row pertama hingga row terakhir. Copy. Kita balik ke search tracker. Dashboard masih menunjukkan title abstract screen kosong kan. Kita nak update tu sekarang. Pergi ke screening log tab. Klik sel B4. Sekarang kita nak paste dari bawah header. Right click, paste special, values only. Paste values only ya, bukan paste biasa. Sebab kalau paste biasa, formatting dari Excel boleh kacau formatting tracker. Okey, data dah masuk. 1400 records. Setiap satu dah ada decision. Nampak ada color coding dia. Include high, hijau. Include low, kuning. Exclude, merah. Template dah auto format ikut decision values. Sekarang kita nak sorting supaya include records naik ke atas dan mudah untuk direview. Lepas siap sort, tengok records yang include high dan include low. Perhatikan kolom DOI link ada yang tulis NA. Ini penting, record yang tak ada DOI biasanya bermakna dia bukan research article yang proper. Mungkin book chapter, conference proceeding, editorial atau erratum. Benda-benda yang sepatutnya excluded.
Tapi kena check juga, jangan assume terus. Ada juga paper article yang legitimate yang DOI tak masuk sebab database record export tak lengkap. So, apa kena buat? Untuk setiap record yang mark include sama ada high atau low, yang DOI-nya NA, kita perlu manually check. Search title tu dekat Google Scholar atau Scopus. Kalau jumpa paper tu dan dia memang eligible, tambahkan DOI dia. Kalau rupanya dia memang bukan research article, tukar decision kepada exclude. Kenapa DOI penting sangat? Sebab dalam proses seterusnya, kita akan guna DOI untuk retrieve full text untuk data extraction. Untuk forward backward searching, tanpa DOI ni, record tu macam mana tak ada alamat dia. Part ni kerja manual betul, tapi hanya untuk records yang include sahaja. Check yang DOI NA sahaja daripada kumpulan tu. Jauh lebih manageable. Baiklah, untuk the next step, kita akan sambung di video yang seterusnya. See you in the next video.